Okey, Alhamdulillah kita dah sampai di Kuala Gandah, tempat konservasi gajah. Hari ini kita nak tengok pertunjukan berinformasi pada pukul 2 suku nanti. Jom kita tengok Sementara nak tunggu persembahan berinformasi tu, korang bolehlah baca sedikit maklumat dekat kios ni berkaitan gajah yang mungkin korang tak tahu sebelum ni. Dah puas tu, barulah kita orang pergi ke paduk anak gajah untuk beri anak gajah makan. Lepas je selepak sini, kita orang terus pergi ke bilik tayangan video untuk menonton dokumentari berkaitan gajah. Lepas tu, kita orang terus gerak ke pentas untuk tengok persembahan gajah pula. So tadi kita dah pergi beri makan gajah tadi. Kita dah bagi makan tebu. Sempat juga aku berborak dengan staff dekat sini. Dikatakan hari ni malang ni lah, tak ada mandi sungai disebabkan air agak deras pada hari ni. Mungkin disebabkan hujan semalam. Dan diorang dia beritahu yang gajah ni sebelum dia buat persembahan, dia akan mandi terlebih dahulu. So sekarang ni kita tengah tunggu dia siap mandi. Diorang mandi di kandang saja. Selepas tu kita akan terus ke pentas utama untuk persembahan informasi berkenaan dengan gajah. Gajah adalah haiwan yang tidak semangkuk dalam individu yang bertanggungjawab untuk menyebabkan gajah bertindak. Usianya sekitar kadang-kadang gajah juga terpaksa sampai buah-buah cenderung untuk meminta, memilik ataupun menyebabkan. Dan untuk berbaring, gajah tak terus baring ya, mengelalai gajah. Kalau anda ada there is a tap water provided on your right hand. So like to head feeding, get close. Gajah yang pertama dari sebelah